Jika kita lihat berita-berita baru-baru ni, dalam seminggu 2 lalu, kita melihat Encik K. Shanmugam, Menteri Coordinating Minister untuk National Security, beliau baru ni mengatakan bahawa kita akan pentingkatkan lagi keupayaan kita dalam keupayaan cyber, dan terutama sekali untuk national infrastructure. Oleh kerana kita juga melihat perkembangan yang berlainan apabila kita memikirkan tentang pertahanan negara, kita memikirkan pertahanan fizikal. Hari ini juga kita melihat bagaimana sifat peperangan telah bertukar dalam menggunakan alam cyber juga. Yang kedua, kita juga melihat semalam kita baru melancarkan kapal perang baru, MRCV, Multi Role Combat Vessel, di mana kita menggunakan kapal induk satu yang dapat membuat penguasaan atau control menggunakan drone yang boleh dikatakan seperti kapal drone ataupun submarine drone, di mana mereka dapat menggunakan satu kapal untuk melancarkan pelbagai misi. So satu kapal besar tapi ada drone yang lain. Jadi kita melihat hari ini kita mempunyai kapal induk yang dapat menguasa pelbagai kapal drone, kapal drone dan kapal selam drone. Dan di sini saya rasa ni amat penting, oleh kerana ini menunjukkan bahawa bagaimana SAF juga sedang berkembang dan bertukaran. Pada hari kita juga melihat Menteri Chan Chun Sing juga di Amerika Syarikat, di mana kita akan menerima kapal terbang F-35 kami. Jadi kita akan menjadi antara angkatan senjata di dalam Southeast Asia yang pertama yang mempunyai stealth fighter. Jadi ini memberi kita keupayaan untuk menjalankan operasi Air Force, tentera udara, dan tanpa dilihat daripada radar.